Hai dan selamat datang ke sesi kupasan kita. Okey, saya memang tak sabar nak kongsikan topik hari ini sebab gabungan dia sangatlah menakjubkan. Kita nak teruka satu titik pertemuan antara psikologi tingkah laku manusia zaman moden dengan panduan ilahi yang dah wujud ribuan tahun dulu. Bersedia ya? Sebab kita akan lihat macam mana seni komunikasi ni sebenarnya bukan setakat soft skill atau kemahiran sosial, tapi ia adalah satu bentuk tanggungjawab yang sangat-sangat mendalam. Jom kita mula. Pernah tak anda terfikir atau mungkin ada kawan-kawan pernah tanya, apa kaitan sebenarnya antara Neuro-Linguistic Programming atau NLP ni dengan konsep kaulan dalam Al-Quran? Menarik kan? Soalannya macam mana kerangka pemikiran dari abad ke-20 ni boleh ada kaitan rapat dengan kitab suci purba? Di sinilah terletaknya satu misteri yang kita nak rungkaikan sama-sama hari ini. Okey, mari kita masuk ke bahagian pertama, memahami dua pendekatan berbeza. Untuk faham kaitan dua ilmu ni, kita kena lukis sempadan yang betul-betul jelas dulu supaya tak keliru. Benda paling asas yang kita kena sentiasa pegang ialah NLP bukanlah wahyu dan Al-Quran pula bukanlah buku manual. Jelas kan? Kalau kita perhatikan, Al-Quran adalah petunjuk mutlak daripada Allah. Ia panduan hidup suci yang sangat menyeluruh untuk kita semua. Di sisi lain pula, NLP ini cuma satu pendekatan. Ia terhasil daripada pemerhatian saintifik pakar terhadap komunikasi dan tingkah laku kita sebagai manusia. Jadi, dua perkara ini datang dari sumber yang sangat berbeza. Tapi, sekejap lagi anda akan nampak macam mana kedua-duanya boleh saling melengkapi. Baiklah, kita teruskan ke bahagian seterusnya, titik pertemuan komunikasi manusia. Walaupun asalnya berbeza, wujud satu jambatan penghubung yang luar biasa antara pemerhatian minda manusia dengan panduan ilahi ini. Untuk faham jambatan tu, kita kena tengok 3 fokus utama NLP ni dulu. Pertama, macam mana manusia berfikir. Kedua, macam mana kita guna bahasa setiap hari. Dan yang ketiga, yang ni paling penting ya, macam mana komunikasi tu boleh mempengaruhi emosi dan tingkah laku kita. Secara asasnya, NLP melihat mekanik perbualan kita. Ia alat praktikal yang tolong sedarkan kita tentang impak setiap patah perkataan yang keluar dari mulut kita terhadap orang sekeliling. Bila kita dah nampak impak psikologi tadi, mari kita perlambatkan sikit rentak. Kita masuk ke bahagian ketiga, 6 prinsip ucapan dalam Al-Quran. Kita akan selami macam mana pencipta kita sendiri dah gariskan satu kerangka yang cukup sempurna untuk kita berkomunikasi sesama manusia. Sekarang, apa yang sangat menarik di sini ialah betapa terperincinya Islam meletakkan adab dan kategori dalam pertuturan. Al-Quran tak sekadar suruh kita bercakaplah dengan baik. Tak, ia beri kita 6 prinsip kaulan yang memang cukup cantik. Ada kaulan sadida, iaitu cakap benar dan lurus. Kaulan ma'rufah, cakap benda yang baik-baik. Kaulan layina, teguran yang disampaikan dengan berlembut. Kaulan baligah, komunikasi yang tepat dan berbekas di jiwa. Kaulan karimah, ucapan penuh kemuliaan, contohnya dengan ibu bapa. Dan akhir sekali, kaulan maisura, kata-kata yang mudah difahami dan melegakan hati. Ini bukan sekadar panduan biasa tau. Ini dah tahap empati dan seni berbahasa yang paling tinggi. Cuba anda renungkan sejenak. Bahasa boleh membina, bahasa boleh melukai, bahasa boleh menenangkan, dan bahasa juga, malangnya, boleh merosakkan hubungan. Cuba fikir balik satu perbualan baru-baru ni yang betul-betul ubah emosi anda. Mungkin teguran tajam yang rosakkan mood anda seharian, atau pujian ringkas yang terus naikkan semangat anda. Nampak tak? Dalam Islam, bahasa ni terbukti bukan benda yang kecil. Ia ada kuasa yang sangat-sangat besar. Jadi, di sinilah kedua-duanya mula bersambung rapat. Kita beralih ke bahagian bahasa sebagai satu amanah spiritual. Macam mana alat manusiawi tadi boleh bantu kita capai standard ilahi ni? Dekat sinilah pendekatan moden macam NLP tu sangat membantu. Untuk capai standard 6 kaulan tadi, kita perlukan kesedaran diri yang sangat tinggi kan? NLP bantu kita peka tentang 4 benda ni. Pemilihan perkataan kita, nada komunikasi kita, keras ke, lembut ke. Lepas tu, keadaan emosi kita sendiri masa bercakap. Dan akhir sekali, kita jadi lebih peka tentang impak bahasa kita pada pendengar. Bila kita guna alat kesedaran ni, secara tak langsung kita melatih diri untuk lebih mudah penuhi adab komunikasi yang dituntut oleh Islam. Tapi, kita kena sentiasa ingat prinsip asasnya. Walaupun alat psikologi moden ni sangat hebat dan berguna, kebenaran mutlak tu hanya datang daripada wahyu. Ilmu komunikasi yang baik ini hanyalah kenderaan. Ia wujud untuk bantu kita sampaikan kebenaran tu dengan cara yang lebih berhikmah, lebih menyentuh jiwa dan pastinya lebih beradab.
Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah kita kena ubah cara kita melihat bahasa. Bahasa ni bukan sekadar alat nak sembang kosong kat kedai kopi atau sekadar kemahiran untuk kita berjaya kat tempat kerja. Dalam Islam, ia adalah satu amanah. Satu bentuk tanggungjawab spiritual yang sangat berat dan mendalam yang dipikul oleh kita semua setiap kali kita buka mulut. Dan pada akhirnya, realiti ni sepatutnya buat kita rasa sangat menginsafkan. Komunikasi ni bukan setakat tentang betapa petahnya kita bercakap ataupun berpidato, tapi ia tentang macam mana setiap patah perkataan kita tu akan dihisap dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Adakah kata-kata kita tadi membina seseorang atau menghancurkan mereka? Bak kata pepatah yang popular dalam dunia latihan, faham ke faham? Lepas kita tengok betapa rapatnya kesedaran tutur kata ni dengan panduan suci Al-Quran, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila tamat saja kupasan kita ni, macam mana anda nak gunakan perkataan anda selepas ini? Adakah ia akan jadi sekadar bunyi yang berlalu pergi? Atau ia akan jadi satu qaulan yang membawa rahmat? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa dan belajar bersama hari ini.